saya tak pernah terfikir tau. Sepanjang saya kerja almost 13 tahun, saya tak pernah terfikir pasal title best employee ni. Tak pernah. Saya tahu kerja. Tapi ni pada saya satu pencapaian yang membanggakan lah. Okey, Assalamualaikum. Hai. Saya Mat Alwi bin Roslan. Saya bekerja di Ion Terbau City sebagai line leader grocery non-food. Untuk tempoh bekerja di Ion randomly almost 12 tahun lah. Sebagai line leader grocery and non-food, saya memastikan saya punya kawasan jualan mestilah cantik, teratur, kemas dan paling penting stok jualan sentiasa ada lah. And then bawah saya ada ramai pekerja, and then team saya sangat besar actually. Saya ada grocery team, non-food team, and then foreign worker pun bawah jagaan saya. Sangat ramai, 21 orang foreign worker. Tak dinafikan lah, kita kerja mana-mana pun ada yang toxic, ada yang tak okey, ada yang okey. Tapi as a leader, saya masuk-masuk saya kena bawa vibe positif lah. Saya tak boleh menjadi orang yang toxic. Walaupun saya tahu certain team, maybe ada teammates yang biasalah mentality yang tak berapa okey, ada toxic ke apa ke. Macam mana pun direction saya masuk mesti positif. Sebab kita kerja high pressure tau. Kalau saya sebagai leader tak positif, macam mana nak buat nak positif? Dalam perjalanan kerjaya saya, cabaran terbesar saya bila saya dipromoted sebagai line leader full line. Saya rasa macam sangat struggle lah. Tiba-tiba masuk full line. Kita nak kata zero knowledge tu taklah, sebab dah biasa isi barang full line. Tapi zero knowledge dari segi untuk kerja-kerja full line ni, saya challenge diri saya lah. Bagi saya masa maksimum 7 bulan atau 6 bulan lah. Saya kena start bawah. Saya kena tanya senior staff, macam ni kerja macam mana, macam ni kerja macam mana, ni nak buat apa. Tanya leader, team leader. Walaupun orang bawah saya, it's okay. Bos tak tegur kalau bos tak sayang, okay? Kalau bos sayang, bos akan tegur. Sebab dia tak akan biarkan kita untuk tersasar jauh. So pada saya benda tu is normal. Kita kena accept lah. Tipu. Kita manusia biasa. Give up is normal. Tapi itulah macam saya cakap. Sebab saya selalu dapat support daripada banyak pihak. Diorang tahu saya boleh buat. Sebab yelah, orang yang nilai kita. Kita pun tak tahu kita semampu mana pun. Tapi orang menilai kita, rasa kita mampu. And then saya banyak dapat support daripada banyak pihak lah, especially moral support, and then knowledge, tunjuk ajar. Tim saya, pada saya, tanpa mereka saya tak akan berjaya. Macam saya cakap, saya kalau cuti fully dekat dengan family lah kat rumah, tengah breakfast. And then while saya cakap, apa bunyi handphone tak berhenti ni kan, ni bunyi WhatsApp ni, dia tak berhenti dia tadi. So lepas habis breakfast, saya tengok banyak, WhatsApp banyak. Tanya, apa tanya ni. Lepas tu, saya tanya saya punya ex-full line manager lah masa tu, Miss Saras. Dia sekarang dah pindah kat Bukit Indah lah. Dia cakap, tanya apa Miss? You menang lah Best Employee of the Year. Saya macam, wah, benda ni satu Malaysia ke? Oh ya, benda ni satu Malaysia. Dia macam apa benda apa yang saya dah buat ni kan. Macam kita terkejut sekejap lah. Terkesima, orang Melayu kata terkesima. Saya macam tak expect pun. Dalam hidup saya ada beberapa kali percubaan untuk ke Jepun tapi tak berjaya. Akhirnya rezeki company yang bawa. Okey lah, rezeki Jepun, interesting, best. Jepun kan, kita pun satu dunia tahu kot Jepun. Kalau orang tanya siapa yang tak nak pergi Jepun, sangat best lah Jepun. Miss Saraswati, saya punya ex-full line manager. Okey, dia tulis good job Encik Alwi.
Semoga keep strong and always give the best to our company. Keep going and think positive always. Stay safe and healthy always. Thank you for all the support given to me and our team. Really appreciate. Thank you, Miss Alas. Wahida, okay, ni team leader saya. Okay, to Cik Alwi, congratulations on your outstanding performance. Proud to see you effort recognized. Thank you. Arif Izwan, ni pula manager saya yang sekarang. Tahniah atas pencapaian ini. Sangat bangga dengan anda. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Semoga tetap berjaya dan bahagia selalu. Cik Rohani, ni line leader perishable. Saya punya teammate lah. Okey, ayat dia, terima kasih untuk selama menjadi kawan dan rakan sekerja yang supporting. Marilah kita sama-sama berjuang untuk achieve line team. Keep it up. Ini my boss, store manager. Hi Alwi, thank you for your flexibility and quick adaptation for changes. Thank you for putting in the effort to achieve task given. Thank you very much, store manager. Okay, store manager Cik Nur Hafizah Zaini. Saya cuma satu nak cakap dengan dia. Terima kasih bos sebab percaya saya. Happy. Saya tak sangka ramai yang percaya kita, diorang support kita. Mereka ni lah saya boleh stand alone, strong. Kadang-kadang sampai masa down tu yang jadi sampai menangis atas motor. Tapi okey, saya just nak ucapkan jutaan terima kasih. The first thing is terima kasih lah. Tanpa diorang, saya tak dapat benda-benda ni semua. Diorang betul-betul treat saya as a leader diorang. Diorang betul-betul boleh kerjasama dengan saya. Saya nak dedicatkan kejayaan saya ni dekat arwah Cik Firdaus bin Saleh. Sebelum ni adalah full-time manager Bandar Dato' On. Dia adalah kawan saya sebab dia buka mata saya. Dia pernah cakap dengan saya, buat je apa yang kau suka, apa yang kau minat kat Ion ni. Orang lain akan follow. Kita kena jadi trendsetter. Dia pernah cakap dengan saya macam tu. Kehidupan kita ni Allah dah tulis dah semua perjalanan. Kita akan ke mana. So, apa pun yang kita lalui, kita kena berterima kasih, kita kena bersyukur, kita buat yang sehabis baik. Tapi dalam buat sehabis baik tu, dalam apa pun yang kita buat, jangan ada sikap ego. Yang penting kita kena ikhlas. Jangan ada rasa macam kita yang betul. Dalam apa jua dunia kerjaya kita, keliling kita ramai orang yang hebat sebenarnya. Kita cuma perlu belajar je. Belajar, buat. Belajar, buat. Itu je.